Okey, nama cheese ni Grana Padano. Nama saya Farhan. Okey. Ini cheese ni harga dia, ramai tanya saya berapa harga dia. Range harga dia 5 ke 7 ribu lah range harga dia. 1 kilo 200 lebih. 200 lebih, 260, 240 macam tu lah. Bergantung pada currency. Nak jadikan cheese ni 1 ke 2 tahun, minimum 9 bulan lah. 9 bulan baru jadi. Macam ini 2025. Setahun lah, lebih kurang setahun. Dia lebih kurang parmesan cheese yang orang makan pizza, buat burger. Tapi dia tak macam cheddar cheese lah. Macam orang buat apa yang cheese yang panjang tu kan. Nah, ni lain. Ni hard cheese. Okay, saya compact cheese ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese ni berat dia 42 kilo lah, lebih kurang 42 ni. Dia dari Itali. Nak sampai Malaysia ambil masa 5 minggu. Sebab apa saya ketuk? Sebab nak senang gopek.